Assalamualaikum. Harga jackpot 17,900 sahaja. Abang dah boleh dapat Honda Civic 1.8 liter. Bukan tahun 2006 tapi yang ini tahun 2009. 2009 punya model. Abang tengok lampu belakang pun lampu dah model facelift, lampu petak bukan bulat. So lampu belakang dah masuk type R bang ni abang tengok hitam bang. Nampak hitam ni? Ini lampu dah masuk lampu type R. So kereta ni dah celup type R. So abang tengok ada body kit type R, ada spoiler Mugen. So boleh lah bang, automatic. Kalau original type R dia manual bang, bukan auto. Yang ini auto, sport rim pun ada. Cuma kereta ni adalah cala-cala manja bang. So kereta ni saya iklan hanya 9 hari saja bang. 9 hari saja. Kalau tak jual, saya akan masuk body kit ke tukar bumper type R ke ataupun apa-apa. Saya akan cat kereta ni warna lain dan kita akan buat balik apa-apa yang kerosakan, kita akan jual harga 20 lebih. Tapi kalau dengan kondisi macam ni, yang penting 3 saja bang. Enjin kereta ni memang tip top, tak ada masalah. Nombor 2 gearbox tip top, tak ada masalah. Nombor 3 aircon sejuk. So 3 benda ni dah cukup perfect. Abang boleh beli, boleh pakai. Cuma sikit-sikit tu biasalah bang. Dan nama pun Honda, mesti bang ada cium-cium sikit, cala-cala sikit. Cium tu bukan accident bang. So abang tengoklah dekat sini sikit kotor, kat sini ada bintang, kat sini ada bulan, kat sini adalah dia stone chip. Cat dia kalau abang tengok dari jauh nampak cantik. Saya zoom, masuk zoom. Abang nampak tak? Dia adalah cat dia pudar-pudar sikit. Tu biasalah bang. Okey, yang penting harga saya ni terpaling murah dalam Malaysia. 17,900 abang boleh dapat sebiji Honda Civic yang ada leather seat lagi. Ini seat pun bang dah ada leather bang, tapi adalah leather dia sikit-sikit, tu biasa ada bang. So steering pun masih okey. So steering kat sini abang nampak ni. Tapi condition macam ni bagi saya 7/10 ataupun 6/10. Kalau abang nak condition cantik, abang kena ambil macam ni. Yang ini cat saya buat baru, dah pasang body kit, tayar 4 biji baru. Dalaman interior kereta ni semua dah buat, dah cantik dah. Abang tengok kereta ni, yang ni Android player dah masuk. Belakang lampu pun saya dah tukar dah. Lampu saya dah tukar, spoiler saya dah masuk. Harga kereta ni siapa nak tahu abang komen. Saya bagi special harga. Okey? So